Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelang akan menunjukkan beberapa jenis ikatan dalam KRS. Ikatan pertama adalah ikatan manuk. Pertama, bentukkan dua bulatan, satu atas dan satu di bawah. Kemudian, silangkan ikatan yang bawah ni ke bulatan yang atas. Kemudian, masukkan sebatang kayu dan ketatkan ikatan. Ikatan simpul manuk ni bertujuan untuk memulakan dan menamatkan ikatan. Yang seterusnya. Yang kedua adalah ikatan silang gunting. Pertama, mulakan ikatan dengan ikatan simpul manuk dan tarik. Kemudian ambil satu lagi kayu dan silangkannya. Ikatan ini bertujuan untuk menyambungkan dua batang kayu yang bersilang. Lalu masukkannya ke antara dua kayu ni dan tarik. Pastikan ikatan ni ketat dan kemas. Kemudian kita akan mematikan ikatan ni dengan ikatan simpul manuk. Okey, dah siap. Yang ketiga, ikatan lilitan dua simpul. Yang pertama, membuat lilitan yang pertama ke atas kayu, lalu membuat lilitan kedua. Selepas itu, ambil tali ini dan silangkan ini ke bawah dan membuat silangan yang kedua. Lalu kita tarik. Tapi jangan ikat ketat-ketat ya, sebab nanti sukar untuk tarik. Selepas itu, kita tarik. Lalu kita kemaskan dan ketatkan semula. Fungsinya ialah untuk membuat ikatan sarung yang kukuh untuk memulakan dan menamatkan ikatan. Yang keempat, ikatan lilit balak. Buat satu pendek, satu panjang tali, kemudian pintalkan. Boleh buat sebanyak 4 kali. Kemudian letakkan di bawah batang kayu dan masukkan tali yang panjang ke dalam gegelong. Kemudian ketatkan. Okey, dah siap. Fungsi dia adalah untuk mengikat tali pada objek sedia seperti kayu untuk mengangkatnya. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Bye.